budak-budak belakang rumah aku ni bunyi Isabella menyanyi keluar sini Isabella kan. Budak. Jadi macam mana kita nak lagu kita nak jadi budak-budak tu akan nyanyi. Siulan kanak-kanak. Faham. Solo tu berapa lama untuk abang dapat tu? Sebab tu solo yang ikonik tu tu. Juga. Kita main benda tu benda yang senang je bagi dia, tapi senang maksudnya senang ingat. Orang ni bila senang ingat dia akan nyanyikan benda yang dia ingat dia akan nyanyikan. Daripada CNTA tu lah nampak kat situ kita boleh tukar jadi ekspedisi. Bunyi dia sama kan. Itu jadi ekspedisi. Terima kasih kepada anda yang masih menontonkan kami di Dol Podcast untuk malam ini, untuk edisi kali ini, episod yang amat-amat dahsyat yang penuh dengan orang kata tu sejarah. Menontonkan je ke ayat kau. Bas budak Aswara kan aku kan. Malu Aswara ada student macam kau. Aku Iswara. Mesti Aswara cakap ini bukan student kita, ini stupid ni. Yang mendengarkan kami di Spotify dan juga di YouTube, terima kasih semua. Okey, jangan lupa orang-orang Sabah, Sarawak. Okey. Ada satu konsert Brunei sekali. Brunei sekali. Konsert ni bakal fenomena. Konsert fenomena Samurai menampilkan Search dan juga Ekspedisi bakal berlangsung pada 13 Disember. Jadi jangan lupa dapatkan tiket fenomenasamurai.ubertickets.asia dan betul tu sebenarnya tiket kalau pembelian tiket early bird dah habis. Kita jual harga pre-sale sekarang, diskaun 10% dari harga asal. Wow. Dah lah ada 10% daripada harga asal. Lepas tu kita nak beritahu kena beli cepat sebab sekarang ni tiket is selling fast. Betul. Ejen banyak ejen untuk tiket fizikal ni ada di sekitar Sarawak dan juga Sabah. Oh ya ke? Kat mana tempat-tempat dia buat? Okey, kejap lagi kita akan tanya dengan penganjur kita. Tapi ada ejen lah. Setiap hari Rabu dan Ahad ada jual di Plaza Merdeka Kuching jam 12 hingga pukul 8 malam. Okey, sempat lagi ni, tak sampai sebulan lagi. So kena cepat sebab tiket memang selling fast. Okey, kalau nak tahu semua ejen-ejen semua kat mana boleh pergi ke page dorang lah. Fenomena Samurai ni. Alright, okey, terima kasih banyak Fokyok kerana mengkayakan Dol Podcast. Jangan lupa pergi ke description, boleh tekan link, pergi ke Telegram, belajar buat si income bersama dengan Fokyok. Resale pun murah lah. VIP 323, yang Mosh 242, Gold 134, Silver 206 ringgit dan juga Bronze saya kita panggil Bronze RM116. Okey lah Okey. Ni dahsyat ni semua ni. Kau RM116 paling murah ni, kau dapat 2 gegasi rock di atas pentas. Apalagi kau nak 4 jam Konsert mana ada 4 jam? Konsert 2 jam je polis dah tunggu kat luar. Korang keluar. Ni 4 jam start pada pukul 8 malam hingga 12 malam. 8 malam dekat Sarawak dah boleh dah sebab 8 malam kan orang kan sejam daripada kita kan. Dah habis isyak dah. Jangan sibuk nak tanya tak isyak ke apa semua. Isyak kat sana pukul 7 lebih. Okey, masih lagi bersama dengan Abang Izzul Ekspedisi dan juga anak andanya Arif. Dua-dua hebat Dua-dua hebat. Ni betul-betul darah yang mengalir Seperti mana darah kau mengalir dekat Talita mengalir ikut ibu dia boleh menyanyi. Kau dekat mati. Jadi lucu budak Jadi lucu kau dah merosakkan anak kau sebenarnya. Itu bakat dia. Jadi ini kau boleh mengambil langkah macam mana Abang Izzul, darah yang mengalir dekat anak dia untuk jayakan anak dia. InsyaAllah. Abang Izzul tadi dia kata Arif kata Abang Izzul agak kedekut dengan gitar Abang Izzul. Ada pembijik gitar Abang Izzul? Saya gitar ni ke betul tukar? Dia tukar-tukar. Yang ini jenis kalau gitar tu ada sakit sikit lah. Tak nak dah? Saya dah tak nak. Ya ke? Saya dah sakit sikit tahu apa maksud contoh? Maksudnya dia punya bunyi ada lain sikit. Dulu aku main bunyi dia lain, sekarang dah lain dah ni. Habis gitar tu dipersalahkan pasal bunyi lain? Gitar dipersalahkan. Sekarang ni dalam simpanan abang ada berapa gitar? Sekarang tinggal satu je. Serius lah tinggal satu. Apa brand bang yang sekarang? Ada kan simpan Jackson. Abang memang sinonim dengan Jackson. Grammar saya tu yang mula-mula tu masih ada simpan lagi. Tapi ada yang tercabut-cabut tak hantar pergi. Faham. Tolak bang. Apa gitar Jackson tadi? Tolak kita orang. Jackson ni gitar apa? Jackson ni gitar lah. Gitar dekat telinga ke kepala kita panggil tu. Kalau ujung tu dia tulis Jackson lah. Michael Jackson tak pakai tu. Ni memang brand Jackson. Mahal ke gitar tu bang? Gitar tu saya beli gitar tu dia custom. Custom. Dia US ni. Berapa bang? 4 digit, 5 digit? Saya beli tu ada orang yang jual kat saya. Dia orang balik budak student dia balik daripada sana. Dia belajar kat sana. Dia tempah gitar tu kat sana. Okey. Apa yang dia cerita lah, dia balik sini, dia nak balik Pulau Utara, saya nak ke kampung dia takut
Kata dia takut ayah dia ke apa tengok gitu kan. Dia tolak. Oh, dijual. Jual. Tapi ingat apa harga? Harga tu kalau masa tu saya beli tahun 94. lama ni cerita ni. Saya ingat khabar baru. 94. Tak silap saya masa tu dia cakap dah 20 lebih ke. Mahal lah. Masa tu. Mahal bang. Dia tunjuk kat saya buku tu, dia ada buku dia. Okey. Manual dia. Buku dia mana dia macam mana dia Buat gambar dekat gitar tu kan. Okey. Dia tunjuk. Itu buku tu dia tak bagi saya. Buku ni saya ambil abang dia tu. Buku tebal, buku Jackson. Dia tunjuklah gambar yang kat gitar saya ni. Apa yang dia cakap tu, gitar ni kata mengikut dia cakap lah betul. Kalau betul dia betul lah, kata betul. Itu lah kan. Dia kata gitar ni gambar ni saya buat, dia kata dalam dunia hanya akan satu je, custom. Jackson punya gitar, dia tak akan buat kata orang lain nak buat gambar macam ni dia tak akan buat. Yang apa yang dia cerita lah. Punya gitar tu gambar dia Special. satu. Special. dia bentuk macam Kramer. Dia macam Kramer lebih kurang. Cuma dia punya tu ujung je lain Siap sikit. gitar tu dia akan hantar mana alamat kita kat rumah. Jackson dia akan hantar. Kenapa macam mana boleh jatuh cinta dengan gitar ni? Istimewanya Jackson ni. Dia punya bunyi dia. Dia gitar custom dia lain. Dia punya gitar tu dia macam neck through, neck sambung. Neck sambung tu. Custom. Straight. Apa batang dia boleh macam tu. Dia punya biasanya dia punya bunyi tu orang kata maksudnya dia tak putus lah, dia tak pakai skru kan. Dia sekali. Lain sekali bila kita ketuk macam ni bersambung ketuk tu jalan faham. Bunyi dia kan. Kalau tambung ni ada terputus bunyi dia. Satu ilmu baru ni. Arif pula pakai apa Arif sekarang? Recently saya aktif guna Music Man. Music Man. Music Man lawa mat. Tahu Music Man? Tak tahu. Music Man ni dia baru kan? Dia Music Man betul lah. Dia tak selama geng-geng Ibanez Jackson ni. Dia keluar selepas tu. Okey, kenapa Music Man? Saya suka gitar look dia, sebab look dia ke? Sebab sound. Dan dia bernasib baik gitar tu ringan. Size dia pun sesuai dengan saya. Lepas tu gitar ni kalau kita nak main belah-belah hujung sini tak ada isu sangat. Tapi belah hujung dalam ni so untuk kita capai note paling tinggi tu, especially music rock banyak solo mesti hujung kat situ, last note kan. So kalau dia tebal dan body dia kat sini ni macam terlebih sikit, so susah untuk kita capai. So dia kalau dia macam lekuk sikit kat body dia tu senang nak grip. So Music Man je ada benda lebih tu. ringan daripada Jackson lah. Lebih ringan daripada Adakah awak nak kutuk ayah awak pakai gitar yang berat? Tak. Saja bang, cik jalan keluar bang. Yelah, berbeza dengan ni kan Yelah, berbeza dengan umur semua, dengan faktor yang sekarang ni. Yelah, macam otomatis pakai Jackson, Kramer, Ibanez apa semua kan, Fender lagi. Macam terror cara aku cerita tu kan. Tapi dengan awak, adakah bunyi tu bunyi millennium, bunyi yang baru sebenarnya? Saya suka bunyi yang lama. Saya favourite main gitar saya Fender dengan Music Man. So saya tak adalah nak cakap suka bunyi moden tu sangat, tak juga. Untuk gitar tu saya lebih prefer bunyi analog, bunyi dulu. Okay. Kita cerita konsep mak. Cerita pasal konsert bang. Best nak cerita ni. Ni macam mana sekarang dengan keadaan baru lepas habis konsert itu hari metal tu kan, yang untuk fenomena samurai ni, macam mana preparation ekspedisi lah. Kita tanya dulu ekspedisi kita search kita dah tanya tu hari. Dia punya maksudnya apa ni, dia punya persediaan tu orang kata dah tak dah teruk sangat pasal kita dah praktik untuk apa ni metal orkestra ni. Ada berapa bulan kita praktik. Jadi banyakkan lagu tu kalau kita nak main dekat sana pun maksudnya dia tak adalah kita nak kena praktis teruk sangat pasal lagu tu kita dah praktis. Cuma ada lagu baru untuk main di yang tak main di metal Z pun ni. Kita akan main kat Kuching lah. Berapa lagu bang? Ekspedisi 3-4 lagu lah. Maksudnya lagu yang baru yang lagu nak kena praktis lah. Faham. Tapi total dia kita main lebih kurang 20 lebih. 20 ke? Lebih kurang 20 lah. 20. So ekspedisi 20 lebih lagu, Ses pun 20 lebih lagu. Sama. Yelah, lebih kurang lah. Betul lah Cik Tom 40 lebih lagu untuk konsert ni. Betul lah tu 4 jam tu. Dengar cerita diorang atas pentas nanti sekali diorang akan gaduh tu apa battle atas pentas berasap. Apa battle kereta kan. Diorang akan battle atas pentas tu berasap pentas tu. Maknanya akan ada 2 set drum atas stage. 2 set dah semua.
Maknanya gitaris pun ada semua ramainya. Kita nak minta bocor sikit lah, Rap. Adakah ekspedisi akan main lagu Search akan main lagu ekspedisi? Ni kau kena jujur ni. Orang nak beli tiket ni. Okay. Untuk saya sendiri pun saya excited kat benda tu. Sebab dia akan ada switch yang tak semestinya switch tu satu band ekspedisi main lagu Search ataupun satu band Search main lagu ekspedisi. Switch tu boleh jadi drama je pergi sana, gitar je ke pergi sini. Lamat. Tukar-tukar orang dia. Lagu tak bertukar sangat, orang tu ditukarkan. Mungkin semua kita tahu. Benda tu best benda tu pernah terjadi. Dengan watak sekali tukar je ni. Macam nak masuk Search nampak. Ada kekosongan. Adakah benda tu akan berlaku Ya, memang ada. Sebab yelah, yang ni adik-beradik main gitar ni Search. Yang ini anak beranak. Anak dengan bapak ni mainan. Dan dua-dua terror ni. Kita nak tengok apa yang bakal dahsyat. Maknanya kalau anak beranak, adik-beradik, ada 4 gitaris itu. Tu namanya konsert family. Family day. Family day atas pentas. Lama dahsyat lah. Ada bang, gitar apa bang yang akan digunakan untuk konsert kali ni? Jackson juga. Jackson dengan PRS. PRS pula. Jackson tu memang saya suka look dia tu. Memang cantik. Dia ada sikit uzur dia lah. Dia demam terkejut sikit. Nak pergi servis dulu. Pergi klinik dulu pergi bikin lah. Abang bikin dengan siapa bang kalau dekat Malaysia ni? Saya bikin ada kat Gigi. Sama lah tempat gitar kau juga kan. Aku ni kalau orang tengok macam betul-betul gitaris. Kenal sama tapi mainnya saya lebih kepada suka kan gitar-gitar. Terima kasih banyak. Saya dah dapatkan tanda tangan Abang Izo di gitar saya. Nanti kalau siapa nak beli boleh bincang kat lain tempat lain dia. Tapi nervous untuk konsert kali ni. Apa kelainan yang akan dibawakan bang untuk konsert kali ni bersama dengan Search ni? Sebelum ni untuk tahun-tahun sebelum ni pernah tak satu pentas bersama dengan Search? Konsert khas ekspedisi dengan Search sebelum ni? Pernah, dulu pernah. Dulu pernah ada kat Singapura, saya pernah ada nampak sekali. Masa arwah Mail ada lagi. Dekat JB ada. Okey. Ada main. Apa kesulitan ataupun yang bestnya bila bermain dengan Search ni bang? Dia macam ni, kita band ni kadang-kadang kita bukan setakat nak main atas tu. Kadang kita masa kita kenal dengan diorang ni, kita kat situ kita dah seronok orang. Dah rasa seronok lah. Kita rasa kat situ. Jadi benda tu dia jadi kita main nanti kita akan dapat lah feel tu. Bermakna abang seronok bila satu pentas bersama dengan Search. Terutamanya dengan Kidin lah. Okey. Macam mana apa ya abang boleh terangkan pada kita tentang Kidin ni? Jadi orang ni baik, orang baik. Baik orang baik. Daripada permainan diorang pula. Pemain baik. Kita bercampur. Senang bekerja. Senang bekerja. Okey. Antara lagu yang bakal dibawa di atas pentas, apa Rap yang kau rasa betul-betul, yang awak rasa betul ni special lah, orang mesti nanti-nantikan ni? Of course lah, CINTA, titian perjalanan, hentian ini. Itu wajib kena ada tu. Semak yang hilang. Apa nak dikata ada ya? Mesti ada. Nampak kat sana kena ada kan? Ada. Semalam tengok dia punya list. List lagu. Itu kita belum, nanti kita masuk kat studio nanti kita akan betulkan balik lah. Untuk bincang balik kan mana yang nak tukar ke, nak masuk tukar apa kan. Lagu-lagu wajib kena ada tu daripada zaman Abang Mail sampai ke Abang Ali. Okey bang, kita nak cerita sikit lah tentang terciptanya lagu CINTA. Saya dengar berkaitan juga dengan nama ekspedisi sebenarnya. Kenapa? Okey bang, apa sejarahnya lagu CINTA tu? Macam mana dicipta? Macam mana dapat idea tu? Sebab saya dengar CINTA ni walaupun di mana-mana ditulis adalah JS Kevin penciptanya, tapi di sebaliknya mungkin ada cerita yang lain. Macam mana CINTA tu? CINTA tu dia punya album Darjah 1 kan? Dia dulu masa kita nak awal nak recording, nak masuk studio, kita tengah cari lagu kan. Di masa tu orang duduk di Kampung Baru. Jadi saya duduk di situ, di keliling rumah tu kan orang kampung, ada anak-anak orang kampung situ kan, Kampung Baru. Jadi masa tu kita nak buat lagu tu, kita tengok masa tu Isabella tengah meletup. Jadi saya tengok budak-budak
belakang rumah aku ni bunyi Isabella menyanyi keluar sini Isabella kan. Budak. Jadi kalau budak ni boleh nyanyi lagu tu, masa lagu tu dia lagu popular lah. Jadi macam mana kita nak lagu kita nak jadi budak-budak tu akan nyanyi siulan kanak-kanak. Faham. Jadi itu yang keluar lagu yang mengeja tu. Yang eja tu idea saya yang ejakan benda tu. Yang ngeja kan saya nak teka macam ni budak-budak mesti suka lah kita ngeja bunyi C apa ni kan. Itu idea dia tu. Tapi betul mak, kalau budak-budak suka memang benda tu akan pergi besar. Bila budak-budak suka kan boleh nyanyi lagu tu kan. Masa tu kita kena tukar nama. Dulu dia nama Tragedi. Waduh, takut. Bila kita orang masuk studio, banyak masa tu Kau Petasa lah, Ramli Sarip lah. Dia tengok masa tu saya berdua dengan Mak je. Dia tinggal berdua di studio. Dia tengok, kau ni 2 orang je abang tengok. Kau ni band ke apa? Band bang, band. 2 je ni. Kita rekod tu nanti siap kita carilah dia punya geng balik kan. Rekod dulu baru nak cari geng. Ahmad Dahsyat. Kalau waktu tanya apa band apa nama Tragedi. Apa nama kumpulan kau? Kau ni cakap baik kau tukar. Nanti kau band esok asyik Tragedi je cakap. Jadi sebab tu balik kita ada nama tu saya dengan Jess Kevin. Kita duduk pergi tembok lah depan rumah tu ada 7-8 nama macam tu. Antaranya bang nama. Saya tak ingat nama apa lagi tu. Jadi tu adalah SPC. Jadi SPC tu ejaan penuh. ESPIDISI kan. Daripada CNTA tu lah nampak kat situ. Kita boleh tukar jadi ekspedisi. Bunyi dia sama kan. Itu jadi SPC tu. Ekspedisi. Daripada situ lah dapat nama tu. Ini sebab kita pernah panggil datang sini Jalil Hamid. So Jalil Hamid antara orang yang bertanggungjawab tentang nama kumpulan kita orang. Sebab dulu nama kumpulan kita orang Sepah di Hawau. Masa kita audition dia cakap apa ke nama kumpulan ni, nama penyakit ayam. Kau tukar nama kau, kalau kau nak pergi jauh jangan pakai nama Sepah di Hawau ni. Fikirkan nama lain. Itu yang bila kita masuk pertandingan Astro, Sepah di Hawau tu terlalu panjang dan tak baik lah bunyi dia. Hawau. Hawau tu tukar nama Sepah aje. Nama ni pun membawa luck juga. Betul. Ada tragedi ya tragedi nanti. Betul. Bang, proses lagu CNTA tu solo tu berapa lama untuk abang dapat tu? Sebab tu solo yang ikonik tu tu. Betul ke? Dia solo tu kita buat lagu macam kita ni solo tu untuk orang dengar dia ikut. Dia dapat ingat. Jadi kita main benda tu benda yang senang je bagi dia, tapi senang maksudnya senang ingat. Orang ni bila senang ingat dia akan nyanyikan benda yang dia ingat dia akan nyanyikan. Sebab solo dia macam melodi lagu tu. Macam melodi. Kita sambung dia punya cerita tu, kita nak maksudnya dia menyanyi kat sini pun kita nyanyi pula sini. Cara kita pula nyanyi. Pasal menyanyi dia pun dia tegak macam tu. Gitar pun tegak juga macam tu. Dahsyat. Dan lagu CNTA tu yang melonjakkan nama Ekspedisi pada tahun 90, juara lagu tahun 90. Di mana itu memang dahsyat. Tok Ram yang main keyboard. Dia pakai kod, dia ingat apa tu band apa. Patutnya dia pakai kau nampak mata kau ya Tok Ram yang main, dia muda lagi time dia tu. Dia pakai kacamata terbalik tak? Tak. Kau hajar mak main snooker pakai kacamata terbalik, menang pula. Dah tua-tua pun main snooker lagi. Menang kau tu lagi. Kacamata terbalik. Aku cakap dia ni ngejek aku ke? Tapi menang pula Tok Ram jadi memang Ekspedisi memang kalau orang tanya memang CINTA lah, memang menjadi satu simbolik kepada Ekspedisi. Tapi Ekspedisi bila tahun 90-an dah ujung-ujung tu bila keluar dengan album Brutal. Adakah lagu daripada album Brutal akan dimainkan untuk konsert Fenomena Samurai ni? Ada. Apakah lagunya akan dimainkan, Rip? Kau kena tahu ni pasal album Brutal ni. Tahu. Tahu. Saja try. Ya bapak. Antaranya dalam Brutal apa nak dikata? Semangat yang hilang. Sedapnya. Hentian ini. Tak nak jadi, kalau fast number tak nak jadi Sochai lah. Lagu baik-baik ni. Jadi korang yang kat luar sana ni, betul, janganlah last minute tau. Sebab apa, penganjur dah takut tiket habis ni. Mula-mula nak buat dekat outdoor boleh muat 40,000 tapi kita hujan. Tengah recording ni pun tengah hujan ni. Betul. Buatnya kalau jadi apa-apa hujan berasap kepala ni ni penganjur. Jadi kita dah tukar ke indoor, tapi indoor ni taklah sebesar macam dekat luar outdoor 40,000. Cuma kita boleh muat Cik Tom berapa Cik Tom? 20
7,000 maksimum. Jadi sekarang ni tiket sangat-sangat selling fast. Okay, dah 50% lebih tiket dah dijual. Jadi kita pun dah nak ujung lah ni, Mat. Jadi kita ingatkan sekali lagi lah sebelum yang kita dengar kata-kata daripada Abang Izul dan juga Arif kejap lagi. So jangan lupa ni, saya ada letakkan ni dekat sini, fenomena samurai.ubertickets.asia. Itu kalau nak membeli secara online. Tapi ejen ada ramai dekat sana. Di Sarawak lah kan? Sarawak. Di Sarawak. So kalau nak tahu dekat mana tempat-tempat ejen-ejen ni berada untuk diorang beli tiket walk-in ni, boleh pergi dekat diorang punya media sosial. Betul tu. Jangan lambat lah. Dengar cerita memang sangat-sangat teruja dengar cerita orang-orang daripada Semenanjung pun akan ke sana juga untuk menikmati konsert yang julung-julung kalinya, yang dahsyat. Kau tengok dua-dua vokalis dah tak ada satu Abang Mael dah tak ada, vokalis Search bukan dah tak ada, tapi terkejut aku kau ni. Untuk kali ni Pasha lah. Lu apa cakap gua tak ada? Gua ada weh. Kau bagi tahu Kang dia Kang. Kena Kang. Okey, untuk kali ni memang sangat teruja lah Okey bang, untuk ucapan last untuk semua peminat-peminat ekspedisi. Betul, mana-mana yang nak berjumpa dengan abang ni pada hari kejadian, iaitu 13 Disember untuk konsert Fenomena Samurai ni. Ni silakan. Jadi apa lagi? Apa lagi? Dapatkan tiket segera. Dia jangan jadi macam kat Zep ni kan. Dekat Zep ni kita macam tengok dia punya tu tiba-tiba full habis tiket. Nampak? Kadang-kadang dorang nunggu-nunggu takut ada lelong. Ingat ni apa barang? Ini barang bukannya ada lelong last minute jual buka. Pasal dia punya konsert ni, dia punya sound system dia tu bukan yang biasa-biasa punya. Jadi dia punya bunyi, kita nak rasa dia punya bunyi. Kita tengok depan mata dia punya bunyi. Lain dia punya. Betul. Suasana tu dia betul. Dia tak senang, kita nak jumpa payah kan, nak jumpa. Betul. Dia punya sound engineer power Kuzai Kuzai yang biasa dengan Search ni. Sebab sound mesti kena baik dan korang dapat menikmati dua sound sebenarnya, sound Search dan juga sound ekspedisi. Silakan Arif, ucapan awak untuk awet-awet yang bakal datang. Mesti dia pergi ke bapak dia. Ada punya bapak dia. Bapak dia tengok kena behave sikit. Kau nak pergi mana lepas konsert ni? Kau relax dalam bilik. Kau yang nak pergi benda. Kau nak carikan aku menantu ke? Sila Arif. Datang ramai-ramai. Sebab walaupun pernah berlaku konsert ekspedisi dengan Search sebelum ni, tapi saya tahu intipati dia kali ni tak sama. Itu je saya boleh bagi tahu. Nak bagi tahu lebih rasa macam tak best lah. Sebab apa? Sebab apa yang saya boleh bagi tahu sikit ni, antara ramai-ramai tu anda akan membawa pulang sebiji gitar Fender. Betul, ada cabutan bertuah daripada US dan juga ada penambahan hadiah lagi Ada motor ada motor dengan cerita. Motor apa kita akan rahsiakan, tak mungkin Motorola. Ni motor betul-betul Pak Cik menang motor. Jadi korang kena beli tiket. Siapa tetamu yang datang yang bertuah akan membawa balik motor daripada stadium balik rumah bawa motor datang naik Grab balik naik motor, dan juga satu gitar je bang dua ke satu gitar Fender dan juga Fender USA. Respect sikit. Okey, jadi orang-orang Sabah, orang Sarawak, orang Brunei, orang Semenanjung, mana-mana yang ada planning memang tak tahu nak ke mana pada tarikh tersebut. Okey, tarikhnya adalah pada 13 Disember. Sekali lagi kita beritahu, tiket tengah selling fast. Cepat-cepat pergi ke Fenomena samurai.ubertickets.asia atau boleh dapatkan beli daripada ejen-ejen tiket ni dekat Sarawak, insya-Allah. Boleh tengok di page Facebook mereka, Fenomena Samurai. Okey, dengan cerita juga ada tetamu special yang akan hadir sekali pada konsert ni. Ada tetamu special yang itu tadi kita cakap Angkidin tu, ada tetamu special. Ada kejutan juga. Ada kejutan. Banyak kejutan. Saya rasa ada 3-4 kejutan yang akan berlaku sepanjang konsert Fenomena Samurai ni. Alright, Arif, kita tutup hari ni Mat, kita punya podcast ini. Ini episod ke-98. 98. Siapakah akan menjadi guest untuk episod 100 tak tahu. Tak tahulah. Dahsyat. Mungkin kita Michael Arif, Jackson ke. Terima kasih banyak hari datang Arif. Sonok dapat berkenalan dengan Arif. Baik. Musician tapi muka pelakon. Yes, betul. Ini kalau jual kat Jakarta ni laku ni. Kalau pelakon dahsyat aku. Dahsyat ni. Dan terima kasih
Abang Izo. Terima kasih bang. Semoga sentiasa sihat selalu. Dah berhenti merokok tu eloklah, teruskanlah. Jangan berhenti main gitar je bang. Sebab peminat-peminat ekspedisi masih lagi memerlukan abang di dalam arena rock ni bang. Okey. Terus sihat bang. Episod minggu depan kita tak tahu siapa guest kita. So jangan lupa mungkin rockers juga. Mungkin jangan lupa subscribe Sueb channel. Jangan lupa dengar kita di Spotify. Terima kasih banyak sentiasa menjadikan Dol Podcast tontonan dan juga dengaran setiap hari. Okey, semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang bersama dengan tetamu-tetamu yang terhebat di dunia. Jadi bye, assalamualaikum. Dol Podcast. Ini cerita diorang berempat.